Salam sejahtera buat penonton semua. Kali ini saya melawat ke sebuah tasik di atas gunung yang bernama Arnhem-Zee. Arnhem-Zee terletak di atas 1,500 meter daripada paras laut. Tasik ini terletak tidak jauh daripada tempat percutian musim sejuk yang terkenal iaitu Gstaad. Selama sejam diperlukan untuk mengelilingi tasik ini dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanan, saya berpeluang menikmati pemandangan indah Gunung Ganang berserta bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar tasik ini menghiasi laluan denai yang saya lalui. Amat sukar untuk dibayangkan yang tasik buatan manusia yang dibina pada tahun 1942 ini menjadi tempat istirahat yang menenangkan fikiran dan juga minda. Hutan di sekeliling tasik ini ditumbuhi oleh pokok-pokok jenis pine. Lantai hutannya pula dihampari oleh lumut-lumut dan juga tumbuhan hijau yang lain. Seperti kebanyakan kawasan gunung Ganang di Switzerland yang lain, kawasan ini menakung air daripada salji dan air batu yang cair di puncak gunung. Aliran air ini kemudiannya berkumpul ke dalam tasik Arnhem-Zee. Di hujung tasik ini terdapat satu pondok kecil. Di luarnya diletakkan gubahan bunga pelbagai warna. Satu bunga yang menarik perhatian saya adalah bunga yang bernama Edelweiss. Ini adalah bunga kebangsaan negara Switzerland. Antara aktiviti yang popular di kawasan ini adalah memancing. Seperti di mana-mana kawasan lain, lesen diperlukan untuk menjalankan aktiviti ini. Selain itu, pelawat boleh menyewa bot untuk mendayung mengelilingi tasik indah ini. Cuaca yang indah pada musim panas sesuai sekali untuk mandi-manda dan juga berkelah. Akhirnya, saya tiba ke sebuah bangunan yang bernama Huis am Arnhem-Zee. Di sini terdapat sebuah restoran untuk menjamu selera dan juga asrama yang menempatkan 40 buah katil. Bangunan ini sebahagian besarnya dibina daripada kayu kayan tempatan. Hiasan ruangan dalamannya adalah lazim bagi bangunan di kawasan pedalaman. Namun, di musim panas ini, pengunjung lebih gemar menikmati cuadah mereka di luar.
Saya memilih untuk menikmati ravioli, iaitu sejenis pasta yang berintikan keju daripada susu kambing dan juga herba-herba yang dikutip di sekeliling tasi ini. Sekian sahaja daripada saya. Diharap anda terhibur menontonnya.